Okay, Joe ni, dia boleh buat lagu tu pasal apa pun, dia akan buat benda tu bunyi macam mahal. Siapa antara yang you rasa sahabat dalam industri? Kartel lah. Kartel is Joe dengan Sona lah. Tu macam iron sharpen iron. What's your thoughts on Joe? Okay, Joe ni, dia boleh buat lagu tu pasal apa pun, dia akan buat benda tu bunyi macam mahal. Joe can make a song about anything and make it sound good. Dia boleh buat lagu pasal tombol pintu bro. Bila awak dengar lagu tu, awak macam, aku nak beli tombol pintu. Tombol pintu aku tak lawa. Aku nak tombol pintu macam Joe Frizzo punya tombol pintu. Sepanjang kerjaya saya, bila saya dengar album, saya tak pernah rasa tergugat. Tak pernah rasa macam aku kena tulis lagu yang lagi baik. Aku kena step up. Except album Havoc Joe Frizzo. Itu satu-satunya album bila saya dengar macam, sebab masa tu album saya dah siap ni, tapi album dia keluar dulu. Rasa macam album yang kau dah siap tapi kau belum release ni outdated. You must write a better album than Havoc. And that was the Amboy album. So anybody else, saya bukan nak turunkan nilai karya awak, tapi karya-karya awak tak pernah buat saya rasa macam tu. The Havoc album is top 3 best hip hop albums in Malaysia.